Jadi di sini timbul satu soalan, bolehkah Muhyiddin Yassin silap hari bulan kembali menjadi pengerusi Perikatan Nasional? Sebab dari sudut analisa ataupun um, apa yang dikatakan nasihat daripada Profesor Ramasamy yang menganggotai Ikatan Prihatin Rakyat yang diwujudkan oleh Muhyiddin Yassin, beliau amat risau kalau PAS mengambil alih, sebab dia kata orang bukan Melayu tak akan percaya langsung kepada Perikatan Nasional dan akan mengalahkan Bersatu dan juga Yurimai di dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya rasa kumpulan Parti Islam se-Malaysia yang sebelum ni angkuh dengan kerusi mereka yang banyak, dan juga mungkin keangkuhan daripada apa yang mereka kata perjuangan Islam mereka, yang mana saya tidak merasakan bahawa ia adalah sesuatu yang betul ataupun ikhlas. Maka satu keadaan di mana pengurusi Perikatan Nasional tidak semestinya akan terjadi bahawa ia daripada Parti Islam se-Malaysia, sebab sudah tentu ketuanya tak boleh. Sudah tentu pula orang-orang lainnya tu akan, macam saya kata, dianggap sebagai orang suruhan, sebab mereka tidak mempunyai kuasa di dalam parti seperti presiden mereka sendiri. Jadi di sebelah Bersatu pula, kalau dilantiknya Hamzah Zainuddin, maka Hamzah Zainuddin dengan jelas akan dilihat sebagai orang suruhan PAS dan juga orang nombor 2 dalam Bersatu. Jadi di sini tidak menjadi mustahil bahawa apa yang orang Melayu kata silap hari bulan, Muhyiddin kembali menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Tidak mustahil. Kalau itu berlaku, maka memang paling hebatlah satu tindakan strategik yang dibuat oleh Muhyiddin, yang macam bumerang, baling dekat situ, lepas tu sampai balik dekat dia, sehinggakan benda-benda yang bumerang tu kenakan, seperti burung dan pokok dan sebagainya, semua tumbang. Tapi benda tu sampai balik kepada dia. Syabas Muhyiddin Yassin